tingginya. Baru baru okey. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua ya. Uh, Ramailah yang DM saya, chat saya berkenaan dengan huru-hara panas politik yang membabitkan Rafizi Lamli ni ya, yang melibatkan parti lama dia ni iaitu PKR. So ramai yang tanya berkenaan dengan isu Rafizi dan Tengku Zabrul, yang kita lihat Rafizi Lamli pun dah cakap perkara ini, iaitu Tengku Zabrul sekarang ni sedang giat turun di kawasan Pandan ya. Kemungkinan besar PKR akan meletakkan Tengku Zabrul ataupun membuat persiapan untuk Tengku Zabrul bertanding lawan Rafizi Lamli di Pandan. Ini adalah persiapan lah. Kalau berlakunya apa-apa nanti dekat Parlimen Pandan tu, maka Tengku Zabrul yang nak diletak. Ramailah spekulasi yang ada di luar sana, termasuk daripada Rafizi Lamli sendiri ya, berkenaan dengan isu ini. Kita tahu bahawa Speaker Dewan Rakyat yang ada hari ini adalah orang yang rapat dengan Anwar Ibrahim. Dan kita tahu juga Speaker yang ada hari ini boleh membuat keputusan. Speaker yang ada hari ini boleh buat keputusan sama ada nak buat pilihan raya atau tidak. Walaupun kalau kita tahu bahawa tempoh untuk nak membuat pilihan raya ya sudah berakhir, dan apa-apa terjadi pun dalam politik yang ada hari ini, saya rasa kalau Rafizi Lamli contohnya dipecat ataupun Rafizi Lamli keluar daripada PKR, dia tidak akan berlaku pilihan raya dan dia akan kekal dan sehingga habis penggal. Tetapi perkara macam-macam boleh berlaku kerana Malaysia ni undang-undang selalu diubah-ubah oleh ahli politik. Undang-undang yang ada ni akan berlaku kepada rakyat biasa. Tetapi undang-undang Malaysia ni kebanyakannya selalu berpihak kepada mereka-mereka yang di atas, mereka-mereka yang punya pengaruh. Jadi itulah dia punya pembukaan yang saya nak cerita. Saya nak pergi kepada cerita yang membabitkan Rafizi Lamli jika melawan Tengku Zabrul jika berlaku pilihan raya di Pandan. Okey Dia begini. Rafizi Lamli ini di Pandan, kita tahu kawasan Pandan itu bukan 100% kawasan Melayu, satu hal. Yang kedua, pengundi-pengundi Pandan ini ramai yang sudah pun mengenali Rafizi Lamli dan ramai yang dah pun biasa dengan Rafizi Lamli. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya percaya kaum lain ya, terutamanya kaum Cina, kaum India yang ada di sana, tidak berapa suka dengan orang lain. Sebab itu dulu kalau kita tengok UMNO, ataupun bukan UMNO yang bertanding di Pandan dulu kalau tak silap saya MCA. Sebab itu MCA tergolek di Pandan tu. Jadi kerusi Pandan ini bukan kawasan Melayu. Kerusi Pandan ini adalah lebih kepada campuran dan lebih kepada kaum Cina di sana. Sebab itu kerusi MCA dahulu. Jadi kalau letak Tengku Zabrul, Melayu kalau masuk dekat kawasan Pandan ni agak bahaya, berhati-hati. Tengku Zabrul kalau dia nak masuk Pandan boleh. Demokrasi. Perkara demokrasi ini siapa pun pergi letak calon. Nak pergi letak Khairi pun boleh. Tapi dia tak sama dengan kawasan yang lain lah. So, Tengku Zabrul nak masuk lawan Rafizi di sana. Dia nak harap penyokong PKR. Saya rasa tak ada. Penyokong yang ada dekat Pandan tu penyokong daripada Rafizi Lamli sekarang ni paling banyak. Tengku Zabrul kalau buat pilihan raya kecil di Pandan itu, Tengku Zabrul akan berisiko hilang undi. Sebab apa? Hilang deposit tu tidaklah, tetapi hilang undi. Sebab apa? Sebab pengundi yang nak mengundi PKR akan berpecah pula kepada parti lain macam Barisan Nasional. Mungkin MCA akan letak calon dekat sana, dia akan berpecah dekat MCA, dia akan berpecah lagi dekat orang kata parti-parti kecil yang lain. So, di sini kita boleh lihat bahawa tak ada peluang lah, tak ada peluang untuk Tengku Zabrul nak menang. Daripada segi itu. Yang kedua, kalau Rafizi Lamli bertanding di Pandan, Rafizi Lamli kalah dalam
pilihan raya kecil yang dia orang buat. Ataupun dalam pilihan raya umum lah. Saya nak cerita pasal pandan ni. Pasal pandan ni kalau masuk pilihan raya, tak kisahlah pilihan raya umum, pilihan raya kecil. Rafizi Lamli kalau kalah dalam pilihan raya itu, Rafizi Lamli akan jadi orang biasa. Rafizi Lamli tidak ada rugi apa-apa. Rafizi Lamli tidak lagi sibuk dengan politik dan Rafizi Lamli dah boleh meneruskan kerja dia sebagai rakyat biasa, iaitu buat bisnes yang lebih baik. Rafizi Lamli kalau tinggalkan bidang politik, dia tidak ada masalah dan dia tidak ada hilang apa-apa pun. Rafizi Lamli dah pernah jadi menteri. Rafizi Lamli dah pernah jadi ahli parlimen. So Rafizi Lamli dah tetap ada duit dan Rafizi Lamli dah tetap dapat, iaitu Rafizi Lamli dah dapat pencen sebagai ahli parlimen, sebagai menteri. Dia tak ada hilang apa-apa tau. So ini daripada segi risiko yang ada. Rafizi Lamli tak hilang apa-apa dan kena ingat, kalau Rafizi Lamli kalah kali ini pun, dia masih muda. Rafizi Lamli sekarang ini umur dia 2 tahun kemudian daripada saya. Umur Rafizi Lamli hari ini adalah 48. So dia punya waktu yang panjang. Sedangkan Anwar Ibrahim jauh. Gap Anwar Ibrahim, gap pemimpin lama PKR ni dengan Rafizi terlalu jauh. Dia hanya umur sekarang ini 48 tahun. 48 tahun umur Rafizi. Anwar Ibrahim dah nak pergi 80, 70 lebih. So, bila Rafizi Lamli umur 55, Anwar Ibrahim 85. Kalau Rafizi Lamli umur 60, Anwar Ibrahim dah pergi berapa? Anwar Ibrahim dah nak pergi umur 90. Itu pun kalau sihat. Itu pun kalau boleh hidup lagi. Begitu juga pemimpin lain. Rafizi masa depan dia dalam politik masih panjang. Okey? So, tak ada masalah dekat situ. Rafizi tak ada rugi apa-apa pun. Tapi, saya nak bagi tahu, jika PKR beria-ia nak gunakan jalan pintas, nak jantas Rafizi Lamli, dalam isu nak meletak Tengku Zabrul di sana. Ingat dua perkara ini, Tengku Zabrul, risiko paling besar yang PKR akan hadapi adalah kalau Tengku Zabrul diletak bertanding dekat sana. Kali ini Tengku Zabrul tak boleh gagal tau. Tengku Zabrul dalam UMNO Barisan Nasional, Tengku Zabrul dalam pilihan raya yang lepas dah kalah. Kalau kali ini Tengku Zabrul lawan pula Rafizi, dia kalah, dah 2 kali kalah. Sebagai player politik yang duduk di atas, level-level high ni, level-level A ni, macam Tengku Zabrul ni dia duduk dekat level A tau. Kalau kali ini Tengku Zabrul kalah 2 kali dalam pilihan raya, buat apa dia jadi orang politik? Itu satu hal. Reputasi Tengku Zabrul dah tercalar lah. Dia bukan calon grade C, grade D, bukan. Tengku Zabrul kalau nak lawan Rafizi, dia dikategorikan sebagai grade A. So kalau 2 kali dia dah kalah, dulu dalam UMNO pun Tengku Zabrul ni kelas dia sebagai calon grade A. Kalau kali ini dia kalah lagi sebagai calon grade A, maka tidak ada lagi. Malu Tengku Zabrul. Itu kalau dia kalah 2 kali. Yang kedua, reputasi PKR lawan Rafizi Lamli di Pandan kalah. Malu besar weh. Kau gerakkan jentera sebesar-besar jentera PKR, pergi tolong Tengku Zabrul, kau gerakkan PH, kau gerakkan kerajaan, kau guna aset kerajaan lawan Rafizi Lamli di Pandan, kau kalah. Jatuh maruah PKR. Dah kalah dekat Sabah teruk-teruk, PH kalah dekat Sabah teruk-teruk, kau kalah lagi dengan Rafizi, memang masak. Dan rakyat akan lihat bahawa, dan orang PKR pun dah lemah semangat. Dan akhirnya, PKR sendiri pun, orang dah tengok bahawa akan ditolak rakyat. Tak payah jauh. Kalau betul, pilihan raya tahun ni ada 3 negeri tau, yang sepatutnya akan melakukan pilihan raya. Ada 3 negeri. Yang pertama Melaka, yang kedua Johor, yang ketiga Sarawak. Kita dah tahu dah, PKR kali ini memang akan kuyup. Saya cakap betul. Di Sabah, siapa yang percaya bahawa PH di Sabah hilang kerusi? Siapa yang percaya DAP dekat Sabah, China tolak sampai kosong? Siapa percaya? Orang dekat Semenanjung sana, yang Semenanjung, yang tak tahu apa-apa dekat Sabah, fikir bahawa dekat Sabah itu
rakyat tak tolak DAP. Tapi akhirnya kosong DAP. PKR tu satu kerusi pun, Datuk Jawawi pun, sebab dia memang orang GRS yang menggunakan tiket PKR yang bernasib baik. Hanya satu kerusi je. PH menang dekat Sabah hanya satu kerusi je. Dalam besarnya DUN itu, 70 lebih kerusi DUN, hanya PH menang satu kerusi je. Nah, itu dekat Sabah. Ni dekat Melaka. Kalau dekat Melaka, PH kalah teruk lagi. Kalau dekat Johor, PH kalah juga teruk. Sarawak tak payah cakap. Sarawak tak payah cakap. Dekat Sarawak, PH tak payah cakap. Amanah lingkup memang kosong, telur ayam. PKR memang telur ayam. DAP pun 2 kerusi dekat kawasan bandar. Ini pun kita tak tahu lagi. Masuk Pilihan Raya Sarawak, kita pun tak tahu lagi apa nasib PKR dekat Sarawak. Kalau zaman saya dulu, geng-geng PKR yang Melayu ni, dia tak nak lawan GPS. Yang PKR dekat Sarawak ni dulu, masa saya masih KC tu, masa saya masih naib pengurusi MPN Sarawak tu, yang geng-geng Melayu ni, KC Melayu ni, yang ada di Sarawak ni, dia tidak nak lawan GPS. Tetapi apa yang diorang cakap waktu saya bermesyuarat? Yang waktu saya tanya diorang. Tapi mereka nak minta GPS bagi mereka jawatan. Jawatan free dalam kerajaan Sarawak tu. So mereka duduk senyap-senyap tak payah lawan GPS. Ini dia punya plan diorang. Tetapi geng-geng Dayak dalam PKR itu nak lawan GPS. Terutamanya geng-geng yang lain lah. Yang tak nak lawan GPS kat Sarawak ni, KC Cina, KC Melayu. Sebab dia tahu kawasan itu memang dia kalah. Tapi kawasan Dayak ni ada peluang. So mereka nak lawan. Walaupun ada sebahagian yang hilang deposit. Jadi kita tengok PKR ni. PKR ni dah duduk dalam satu kotak yang orang kata di luar tabi'i lah. Luar tabi'i. Dia dekat Melaka sekarang ni apa yang nak dia buat? Akmal Saleh. Kita tahu dah awal-awal dah hentam PH dekat Melaka. UMNO bijak. UMNO Barisan Nasional bijak. Dia hentam PKR pam. Sengaja lepaskan Akmal ni macam anjing lah. Anjing yang tak perlu ditambat. UMNO lepaskan. So Akmal hentam. Akmal hentam. Sekarang ni nak masuk Pilihan Raya Melaka. Apa agenda yang PH nak bawa? Apa yang diorang nak bawa? Yang kita tengok hari ini, geng PKR 24 jam cari publicity dengan menghentam Rafizi. Tidak ada mendatangkan faedah. Masuk Pilihan Raya, mereka nak bawa isu apa? Isu rakyat di Melaka, adakah PKR mampu bawa? Tak. Yang saya tengok buat kerja dekat media sosial, yang saya nampak aktif sekarang, orang UMNO Barisan Nasional dekat Melaka. Ini jelas. Akmal Saleh sendiri pun jadi ketua pemuda UMNO. Dia duduk di Melaka. Dia buat kerja dekat Melaka. Dia buat. Tapi adakah ketua MK yang ada dalam PKR ni buat kerja? Tak. Ketua MK sekarang ni sibuk, saya pun tak tahu. Seluruh Malaysia dia nak sibuk apa tak tahu. Dia tak tahu ke bahawa Pilihan Raya Melaka tu nak dekat. Dia tak ada buat kerja kat Melaka. Dia tak, ketua MK tak buat kerja kat Johor. Nah, mana ada? Ketua MK ada buat kerja kat Sarawak? Tak ada. Harap ketua MK Sarawak. Tempat saya pun dia tak berani pijak. MK pun menipu. Ambil nak jadi ketua MK. Macam ketua MK di kawasan saya. Tak tahu siapa. Kawasan saya, kawasan Bidayuh. Tapi ketua MK dekat sana, nama Melayu. Orang tanya dekat saya, kenapa ketua MK dekat Mas Gading, nama Melayu? Saya kata tak tahu datang daripada mana. Sebab dia ambil ketua MK daripada negeri mana, daripada kawasan mana, pergi letak dekat kawasan orang lain. Ini je level AMK PKR. Dia bukan datang daripada kawasan itu.
So itu yang berlaku sekarang ni. Jadi risiko kepada PKR itu, untuk PKR itu jatuh, untuk PKR itu akan tidak relevan lagi, sangat besar sekarang. Kalau mereka berani lakukan pilihan raya kecil untuk lawan Rafizi Lamli ini, PKR akan dihujat oleh rakyat. Yang kedua, dalam isu ini kalau geng-geng PKR yang gila kuasa, geng-geng PKR yang dah meroyan dengan Rafizi Lamli ini, yang bodoh, yang saya nak cakap betul ni, geng-geng PKR yang ada ni, daripada Nurul Izzah sampai ke bawah ni, pada saya adalah geng-geng PKR yang bodoh. Betul saya kata. Mereka nak buang Rafizi. Tak sabar-sabar nak buang Rafizi sekarang. Kamu orang tahu tak apa risiko yang mereka ni? Kalau Rafizi Lamli, kalau betul nak buat pilihan raya kecil di Pandan, orang akan jawab satu je. Orang akan kata parti PKR ni memang babi, satu. Orang akan kata parti PKR ni parti anjing juga. Rakyat akan marah betul-betul dekat parti PKR kerana kamu orang nak buang Rafizi Lamli, kamu habiskan duit rakyat. Rakyat marah. Rakyat Pandan akan marah. Marah betul dekat PKR kalau buat pilihan raya kecil dekat Pandan kerana kamu habiskan duit rakyat. Setiap kali buat pilihan raya kecil ni, kos dia berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Bukan 1-2 juta tau, berpuluh juta. Untuk kos pilihan raya saja. Hanya kerana PKR nak buang Rafizi, kamu buat pilihan raya, habiskan duit rakyat. Tak gila? Keutamaan patutnya bagi kepada rakyat ataupun keutamaan orang PKR pentingkan diri mereka sendiri. Ini sudah jelas kita nampak hari ini. PKR pentingkan nyawa dan tembolok mereka sendiri. Sebab apa mereka nak buat pilihan raya lawan Rafizi? 1 tahun lebih lagi. Dan kamu sanggup nak buat pilihan raya dan menghabiskan duit rakyat. Memang rakyat akan bantai. Masuk saja kalau betul dia berlaku, masuk saja dia nak buat pilihan raya, saya akan bantai PKR menyusahkan duit rakyat. Cukup sekarang ni mereka susahkan rakyat. Lepas tu kau nak buat pilihan raya, habiskan lagi duit rakyat. Berpuluh juta. Tak gila namanya. Memang saya bantai dia. Pagi petang saya bantai PKR. Kalau berlaku pilihan raya kecil. Bukan saya takut Rafizi kalah. Bukan saya takut Rafizi hilang jawatan sebagai ahli parlimen. Bukan. Tapi kau mencorakkan politik hanya untuk tujuan peribadi kau. Kau mencorakkan politik hanya untuk tujuan kepentingan parti kau. Tapi kau habiskan duit seluruh rakyat. Pada saya ini satu agenda yang memang salah lah. Sebab itu saya kata, hari ini tengok, parti ini betul-betul pembelit tau. Kau dah tahu Rafizi tak sehaluan dengan kau sekarang. Kenapa tak pecat? Bertolak dalih. Pagi petang Kesi PKR hentam Rafizi. Pagi petang geng-geng Anwar ni serang Rafizi. Pagi petang Majlis Pimpinan Pusat serang Rafizi. Kesi PKR yang serang Rafizi Lamli ni semua tolol. Tolol saya kata. Geng-geng PKR yang duk serang Rafizi Lamli dekat media tu semua tolol tau. Tolol tahap dewa lah. Dan bodoh tahap gaban dah tu. Kau serang Rafizi dekat media. Kepimpinan kau tak pecat-pecat. Saya dah cakap. Kesi PKR yang 222 orang. Tolak Rafizi 1 orang Kesi. Tolak lagi ada dua cabang yang tak dapat lagi difurukkan sebagai cabang. Jadi ada 218 ataupun 219 kerusi kan. 218 kerusi, kau ramai-ramai pergi minta MPP, minta kepimpinan pusat, buat surat beramai-ramai, mohon untuk, ataupun kamu orang buat meeting online, minta pecat Rafizi Lamli. Satu hal lagi, grup Kesi, grup WhatsApp Kesi, se-Malaysia ni ada tau. Grup Kesi, satu Malaysia PKR ni ada. Saya dah duduk dalam grup Kesi se-Malaysia ni. Yang buat grup WhatsApp ni, Samsul. Geng-geng Samsul yang buat. Grup Kesi Malaysia ni ada. Yang buat, kalau tak silap saya, Datuk Seri Samsul. Grup WhatsApp ni. Saya dah keluar. Rafizi Lamli pun tak ada dalam tu. Jadi kamu orang Kesi-Kesi yang ada tu dalam grup WhatsApp tu, kenapa kamu tak
buat mesyuarat, pecat Rafizi Lamli. Kepimpinan pusat akan ikut. Jadi jangan jadi dayus. Sebaiknya PKR pecat Rafizi Lamli. Jangan banyak cakap. Jangan bertolak dalih. Asyik pergi hantar surat amaran. Memalukan. Hantar surat amaran. Amaran apa? Kalau orang lain yang buat macam ni, kau dah pecat. Tapi dengan Rafizi, kau tak pecat-pecat. Itu yang menunjukkan tak adil. Dan kamu cakap, orang PKR cakap, Rafizi Lamli seorang parti. Rafizi Lamli tak berunding melalui dalaman parti. Yang kau orang pergi serang Rafizi secara terbuka tu. Kenapa parti PKR sekarang ni serang Rafizi Lamli secara terbuka? Patutnya, mereka seranglah Rafizi Lamli itu. Secara dalaman. Dalamannya macam mana? Pecat. Cakap tak serupa bikin. Bila geng dia buat, betul. Bila Rafizi Lamli nak menjawab yang mereka buat, salah. Dan kamu orang hantar, tak tahulah orang PKR hantar ke, orang UMNO ke, musuh politik PKR ke, yang dok memfitnah Rafizi tiap hari. Apa maknanya? Adakah politik negara kita ini sebatas nak ceritakan Rafizi? Tak. Saya bercakap benda ni kerana pagi petang, orang-orang ini dok Rafizi, dok cerita Anwar bagus. Orang tak nak dengar benda ni. Orang tak nak dengar cerita Rafizi. Orang tak nak dengar cerita Anwar ni sebenarnya. Tapi kamu orang yang nak buka balik kan. Kalau kata Anwar Ibrahim bagus, patutnya hari ini orang-orang PKR bekerja dekat bawah, tumpukan kepada kawasan, bagi tahu dekat orang kampung, bagi tahu dekat orang-orang, supaya menunjukkan bahawa Anwar kerja bagus. Tapi kalau kau bercakap dekat media macam saya ni, nak cerita Anwar Ibrahim bagus, orang dekat bawah, anak-anak muda, pengundi-pengundi 18, pengundi-pengundi atas pagar, adakah mereka tahu? Tak. Adakah geng-geng yang ada dalam PKR ni sedar bahawa rakyat dekat bawah ni macam mana yang mereka rasa? Jadi benda itulah. Ini saya tengok ada satu komen yang lawak ni. Komen yang lawak ni dia kata, Sukoras Jikot buat surat keluar parti, kenapa masih dalam PKR? Rafizi Lamli tunggu apa lagi, keluar je lah. Nah, inilah ayat yang selalu keluar daripada geng-geng PKR yang bangang ni tahu. Sebab apa? Yang serang Rafizi Lamli ni adalah cyber trooper yang bodoh. Cuba masuk dalam politik, cuba membahaskan politik, cuba nak komen politik tapi bangang. Jadi macam ni lah, Sukarais, Sukur Ajikot, Sukur Ajikot. Sukur Ajikot ni lah, orang macam Sukur Hajikot tu. Inilah masalah dalam PKR. Terlalu ramai yang bongok. Dah berapa kali orang jelaskan bahawa begini, Rafizi Lamli telah pun menandatangani satu perjanjian dan RUU Anti-Lompat Parti juga telah pun mengeluarkan satu, orang kata, peraturan yang ada di situ. Bila Rafizi Lamli, kalau hari ini Rafizi Lamli tak terikat dengan benda ni, Rafizi Lamli dah keluar PKR tau. Tak payah nak cerita keluar je lah. Tak payah. Tetapi perkara ini, yang pertama, Rafizi Lamli nak kena bayar 10 juta tu. Rafizi Lamli bukan takut hilang jawatan sebagai ahli parlimen. Rafizi Lamli tak nak bayar 10 juta. Buat apa Rafizi Lamli bayar PKR 10 juta? PKR maki hamun Rafizi Lamli sekarang ni. Dan dia pula nak bayar kepada PKR 10 juta. Engkau orang nak ke? Kalau engkau orang di tempat Rafizi pun kau orang tak nak. Jangankan 10 juta. 100 pun kalau saya tak nak bayar. Jadi, diorang ni cakap macam orang bodoh. Dia ingat apa? Kalau Rafizi Lamli duduk di tempat saya, dah keluar. Sebab itu saya keluar daripada PKR. Sebab saya bermasalah. Tidak ada masalah macam Rafizi Lamli hadapi. Bukan sedikit, 10 juta tau. Siapa yang buat undang-undang itu? Rafizi. Sebab itu Watikah dulu, kalau yang last dia hantar dekat Sarawak, dia hantar dekat calon-calon di Sarawak, di Miri waktu itu, siapa yang datang? Hantar Watikah. Rafizi Lamli. Watikah itu, waktu tanda tangan Watikah itu, ada lagi satu perjanjian, dua tau. Satu, tanda tangan Watikah untuk jadi calon tu.
Yang kedua, kamu kalau menang, kamu tak boleh keluar daripada PKR. Risiko dia satu. Kamu kena bayar 10 juta. Yang kedua, kamu akan hilang kelayakan sebagai seorang ahli parlimen. Yang kelayakan sebagai ahli parlimen ni, Rafizi tak takut. Yang Rafizi tak mau ni, yang nombor 1 ni, bayar 10 juta. Itu yang masalah. Jadi, orang PKR ni yang duk tongong-tongong, duk dungu-dungu. Keluar je lah Rafizi, keluar je lah Rafizi. Apa yang kau lagi ni? Masalah itu. Sebab itu, kalau kamu orang tak suka Rafizi, kamu orang patut, jangan salahkan Rafizi. Dalam isu ini bukan Rafizi bersalah. Dalam isu ini adalah PKR bersalah. Pemimpin PKR bersalah. Geng-geng PKR ni yang bersalah. Sebab kamu tak pecat. Pecat. Apa yang kamu takut pecat? Dulu geng PKR kata, Muhyiddin nak tekan butang. Muhyiddin penakut. Muhyiddin pengecut. Hari ini, yang dayus dan pengecut itu adalah PKR. Sebab apa? Sebab Rafizi Ramli pun kamu orang tak mampu pecat. Memang dayus. Ini kalau jantan memang dayus. Isteri dia dah kena kongkek dengan orang lain, dah kena main dengan orang lain. Depan dia. Dia masih lagi terima. Dia masih berlembut. Isteri dia main dengan jantan lain depan dia. Masih lagi. Macam itulah umpama dia. So, terlalu dayus. PKR ni dah terlalu dayus. Sebab itulah tengok Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sendiri pun bersalah dalam isu ini tau. Dia cakap betul. Dalam isu Rafizi Ramli ini, Anwar Ibrahim bersalah. Anwar Ibrahim sangat bersalah besar dalam isu ini. Pencaturan ini dimulakan oleh Anwar Ibrahim. Pemilihan parti ini berlaku. Siapa yang mengiyakan? Anwar. Kalau Anwar Ibrahim tidak mencaturkan politik, dia tak jadi macam ni. Yang memulakan pemilihan parti itu Anwar Ibrahim. Cadangan daripada geng-geng pengampu ni. Cadangan daripada geng-geng yang gila jawatan tu. Cadangan daripada mereka yang kalau tanpa jawatan, mereka tak akan dapat jawatan GLC. Mereka tak dapat pegang jawatan senator. Ini cadangan daripada orang-orang ini tau. Yang merosakkan PKR itu. Akhirnya, terjadilah pemilihan parti, Anwar Ibrahim dah tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol kena letak anak dia. Anak dia tak boleh kontrol lagi. Jadi mula benda ni daripada Anwar Ibrahim. Selepas berlaku benda ini, apabila dah Rafizi kalah dalam pemilihan parti, dengan sistem blok kencing yang menipu ni, benda ni menjadi lagi panas. Anwar Ibrahim berfikiran bahawa selama ini, sampai kerusi terbalik, sampai bangku terbang, Anwar Ibrahim fikir bahawa pemilihan PKR, okey memang boleh reda. Selepas daripada pemilihan PKR ni, dalam 1-2 bulan, 6 bulan, dalam 1 tahun, PKR akan reda dan stop. Pencaturan Anwar Ibrahim silap dan juga geng-geng PKR ni fikir bahawa okey akan reda. Macam mana zaman Azmin, macam mana zaman Saifuddin, macam mana zaman-zaman Izam dahulu. Dia ingat boleh reda. Dia ingat macam zaman yang lain-lain tu. Tapi akhirnya, perkara yang mereka fikir reda, akhirnya membuahkan satu perkara yang lagi besar. Dan perkara itu adalah perkara yang kita lihat hari ini. Kenapa mereka ini beria-ia nak tolak Rafizi Ramli di situ? Sebab dia melibatkan cerita mafia korporat ini. PKR, kalau selagi Rafizi ada dalam PKR susah nak mendapat dana daripada luar. PKR nak menang, nak menggunakan duit. PKR pun nak jadi cash is king. Jadi, mereka berfikiran bahawa adanya Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR, susah duit daripada luar nak masuk untuk mendanai politik PKR jika berlaku pilihan raya. Jadi mereka berpandangan begitu. Pandangan mereka ini akhirnya merosakkan mereka. Inilah yang terjadi itu. Rosak. Reputasi PKR akan rosak berlipat-lipat kali ganda. Kali ini PKR jangan ada skandal. Kalau parti PKR ada skandal duit, PKR ada skandal salah guna kuasa, PKR ada skandal mungkin, kalau PKR ada skandal mungkin terbabit dengan mafia korporat, ataupun PKR ada skandal ambil duit daripada luar untuk pendanaan politik,
Saya cakap betul. PKR akan lingkup selama-lamanya. Parti kalau dah jatuh, kita boleh tengok. UMNO Barisan Nasional dah jatuh, nak naik lambat. Ambil masa 10 tahun, 15 tahun. UMNO Barisan Nasional dah tumbang dia, dah 2 kali tau. PRU 14, PRU 15. Apa jadi? 10 tahun. Masuk PRU ni nanti 15 tahun. Kalau dia boleh pulihkan, okey. Kalau tak, mati. MIC, MCA, sama. 10 tahun ke 15 tahun nak pulihkan. Tengok. Parti-parti lain. Mana yang parti yang dah jatuh, jangan harap. Ini parti yang perkauman tau. Parti UMNO, Parti Melayu. MCA, Parti Cina. MIC, Parti India. Parti yang strong tau. Parti yang berlandaskan kaum, tumbang. Kalau parti berlandaskan idealisme, tumbang, lagi tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Kalau yang pembawa, macam sekarang ni PKR. Yang bawa PKR ni siapa? Kalau geng-geng Ramanan, geng-geng Tengku Zabrul, geng-geng yang lain yang ada ni, yang semua baru-baru, yang bukan betul-betul reform. Yang dulu zaman reform pun ada sebahagiannya yang tak boleh pakai. Orang macam Samsul, tukang kredit, ambil kredit kerja orang. Orang-orang ini, dia bukan senang nak hilang daripada parti itu tau. Dia akan terus kekal di situ. Sebab dia tak boleh nak pergi parti lain. Tengku Zabrul, kalau dia nak kembali kepada UMNO, adakah orang UMNO nak terima? Tak tahu. Dia nak pergi pada Parti Bersatu, saya rasa Muhyiddin takkan terima. Sebab Muhyiddin dulu angkat dia. Yang angkat Zabrul tu Muhyiddin. Yang dapat sekarang ini dekat UMNO. Yang dapat sekarang ini dekat PKR. Tengku Zabrul. Ramanan. Siapa yang nak ambil dia? Barisan Nasional nak ambil Ramanan? Saya rasa tak akan Barisan Nasional UMNO, Barisan Nasional nak ambil. MIC dah tendang dia. So, dia punya cerita macam tu. Jadi, orang-orang yang ada dalam PKR ni, orang yang parti lain tak mau ambil. Siapa yang nak ambil Samsung? Kalau ketua pemuda tu Kamil Munim, mungkin PAS nak kot. Orang PAS mungkin naklah Kamil Munim. Tak ada. Orang-orang yang dengan Anwar Ibrahim untuk beria sekarang ni tak ada. Yang dekat Sarawak, KC PKR yang ada dekat Sarawak ni, dia orang ni tak ada pilihan. KC PKR yang ada dekat Sarawak ni, GPS memang tak nak. Parti lokal yang lain pun tak nak. Sebab tak ada kualiti. KC PKR ni tak ada kualiti. Parti lain tak nak. Buang masa. Parti lain, macam UMNO, nak cari ketua cawangan, ketua bahagian, yang lebih jauh bagus daripada KC PKR ni, berlambak. KC PKR tak ada kualiti. Media tak pandai buat. Betul, media sosial pun KC PKR tak mampu buat. Itu KC dia. Ketua wanita PKR, ramai tak tahu buat media. Media tak boleh buat. Macam mana kau nak push kawasan? AMK yang bertaraf anak muda pun, PKR, media tak boleh buat. Macam mana? AMK dia. Level ini sebab apa? Sebab bila geng-geng orang macam kami ni dah keluar, maka orang-orang ini yang ada pun nak buat media PKR sekarang ni. TikTokers PKR. Buat TikTok 24 jam bukan untuk push cerita politik yang rakyat nak dengar. TikTokers PKR buat konten, buat media, buat live untuk apa tahu? Agar orang bagi gift. Duk buat live dekat TikTok tu hanya nak mencari gift. Itu saja. Haji Kasim, kau ada kualiti ke? Parti mana yang hendak engkau? Saya tak nak cakap saya tinggi. Saya nak beritahu Haji Kasim. Lepas tu Haji Zee Ahmad yang kata saya puji diri sendiri ni kan. Saya jawab dekat sini. Saya nak cakap betul ni. Saya GPS. Semua parti GPS, komponen GPS dah offer saya. PDP dah offer saya. PBB offer saya. Ada lagi 2-3 parti yang ada dalam GPS tu dah offer saya. Saya tak mau. Parti dekat Sarawak ni. Parti-parti lokal dekat Sarawak ni. PBDS dah offer saya. Semua dah offer. Saya kata saya nak independen dulu. Saya tak nak masuk mana-mana parti. Sebab kalau saya masuk parti lain, aku tak boleh kritik PKR ni dulu.
Bukan saya nak memuji diri saya. Saya dah dapat offer. Dah banyak kali dah. Saya saja yang tak mau. Bukan belagak. Bukan saya ada kualiti sangatlah. Tapi kalau setakat nak menjahanamkan PKR dekat Sarawak ni memang dapat ke saya. Bukan macam ceplos. Kamu orang yang komen ni, macam kamu orang yang ceplos yang komen ni. Kamu apa kualiti kamu? Media kamu tak ada. YouTube kamu pun akaun palsu. Pergi dekat Facebook, akaun lock. Pergi dekat TikTok, akaun palsu lagi. Ni je level. Orang kalau nak memburuk ke orang, kalau berani, buat akaun betul. Jadi, tak payahlah. Memang adalah kualiti saya. Kalau tak jadi kualiti, takkanlah saya jadi YouTuber politik. Takkanlah saya punya YouTube dapat bagi terafan begitu. Begitu juga media-media saya yang lain. Tapi kamu orang macam mana? Wajar kalau saya agak sombong sedikit dengan kamu orang ceplos-ceplos PKR sebab label kau memang tak ada. Dia hari-hari dok kritik saya. Tapi kerja dia sendiri tak buat. Dia tak tahu, geng-geng ceplos PKR ni tak tahu bahawa dia datang masuk dalam channel saya, mungkin dia satu komen dapat 20 sen, tetapi saya dapat pula view. Makin banyak orang PKR datang masuk tonton saya punya video, makin bagus. Semakin bodoh lah engkau orang saya kerjakan. Semakin panas lah engkau orang saya kerjakan. Siapa untung? Saya, bukan kau. Nah, yang kau orang pergi masuk dalam channel saya yang memang hentam Anwar Ibrahim, hentam PKR tiap hari. Kenapa? Saya tak rugi apa tahu. 1 sen saya tak rugi. View saya banyak, saya dapat duit. Bayar US dollar lagi. Padahal muka engkau orang. Sebab engkau orang dah tahu dah. Takkan kamu orang nak saya puji Anwar Ibrahim? Saya tinggal keluarkan parti PKR. Lepas tu kau nak suruh saya puji. Saya letak jawatan, saya tinggalkan parti. Lepas tu kau orang nak saya puji parti ni. Kan gila namanya. Siapa nak puji parti yang bila engkau dah letak jawatan kau tinggalkan parti? Rafizi Lamli lepas ni kalau dia keluar parti, kalau dia dah tak dalam parti, mestilah dia sama. Ni Jamal Malik kata apa? Cetong tong kosong. Tak apa. Jamal Malik, kamu panggil cetong tong kosong tak apa. Daripada geng kunyit, pergi hantam jubur orang. Daripada jadi geng kunyit, geng pelantar, baik geng sotong. Kalau kita jadi geng kunyit ni susah tau. Inilah jadinya. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Depan nak main, belakang pun nak main. Habis. Kunyit. Daripada jadi geng kunyit, lebih baik. Jangan ni, saya baca komen dekat bawah macam Jamal Malik cakap dosa. Tak payah kau cakap dosa. Kau dah buat dosa dulu. Kau yang dah buat dosa dulu, lepas tu kau nak cerita dosa. Tak payah cerita dengan saya. Lepas apa? Itu yang kami suka. Saya tak koyak. Saya sebenarnya bagi kamu panas juga. Sebab apa? Semakin banyak kamu fikir saya koyak dan semakin banyak geng kamu masuk, saya dapat view. Saya untung. Ni Jamal Malik ni kata lagi, buktikan. Okey? Kamu buktikan Rafizi Lamli sotong. Sebelum kamu nak kata saya kamu yang dulu cakap tadi, kamu buktikan dulu Rafizi Lamli sotong tu. Bukan macam kau dulu, kata GPS Parti Rasuah, sekarang kau jilat GPS, tak ada pendirian macam Rafizi. Muhammad Zafri, okey. Sekarang ini, kamu cakap saya jilat GPS. Bukankah PKR sekarang ni sedang jilat GPS? Kalau kamu kata saya jilat GPS, Anwar Ibrahim, Saifuddin, semua pimpinan PKR pergi kempen, apa yang dia tak kata dengan GPS? Bapak jilat GPS itu Anwar Ibrahim. Kau sendiri. Lain. You dulu bukan main sokong PMX. Sejak PJ kalah jadi koyak. Bukan masalah itu. Saya koyak ke tidak itu bukan cerita dia. Kamu orang yang koyak.
Saya tak nak jawab pasal itu. Pasal kamu memang saya dah jawab banyak kali. Aku koyak rabak. Saya tak koyak rabak. Saya memang nak hentam kamu orang suruh masuk supaya view saya banyak. Kamu orang jadi bodoh. The politik yang benar memang harus seperti ini bro. Agar orang tahu. Ya. Thank you. Musik. Setong tong kosong. Bukan setong tong kosong. Geng peliwat memang geng dia macam ini. Macam korang ni, geng peliwat, geng jubu, geng apa, geng pelanta. Betul lah, pelangi-pelangi kau letak tu. Memang betul lah. Geng main belakang semua ni. Bukan koyak. Saya memang nak bagi kamu orang koyak. Supaya kamu orang masuk dalam semuanya view. Saya nak kamu orang datang tonton saya punya ni. Hari ini ada sana Dewan akan juga buka untuk warga. Ini belum lagi ni. Ini pahlawan Melayu ni. Geng non bagi minyak ke Filipina. Betul ke? Ini saya nak kena kaji ni nanti. Saya nak cek balik. Ni Muhammad Razi kata, dulu ingat Rafizi bersih. Hari ini Rafizi sakau 50,000 vending machine. Ni aku tak tahulah. Kalau kau nak fitnah, benda ni kalau aku cek kau punya akaun, aku hantar, kau dapat saman dengan Rafizi Lamli, menangis juga engkau. Esok saya menang, minyak turun. Baru aku faham kenapa Tun Sumbat, ya, betul. Human, sekarang baru kita faham kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad sumbat Anwar Ibrahim dalam jail. Baru kita tahu. Hari ini baru kita faham betapa gilanya. Tak apalah, pengejaran bagi kita rakyat Malaysia supaya kita tahu benda ni kan. Muhammad Zafri, benda yang kamu cakap ni, yang kamu kata Rafizi ambil duit 500,000 ni, ini kalau saya bagi dekat Rafizi dan Rafizi cari engkau, aku kasihan nanti takut kau kena saman. Tak payah berpolitik menuduh orang yang tak tentu hala. Kamu orang dah lebih teruk. Dulu kamu kata orang PAS walaon, tapi kau orang sekarang ni walanon lebih teruk. Perangai korang macam ini lah dulu, geng-geng PAS serang saya, perangai macam tu lah. Sekarang ni kamu orang buat lagi. 20 RM. Macam-macam. Tak payah cakap lain. Kalau PKR tak menipu, saya tak cakap lain. Dulu PKR tak menipu. Jadi Rosnani tak payah nak cakap. Tak payah kau nak cakap PG Sotong. Rosnani ni perempuan. Kalau kau nak tengok Rafizi Sotong, kau telanjang depan Rafizi nak tengok. Puki kau pun koyak rabak kena dia tahu. Saya senang aja kasar bercakap dengan puak-puak ni sebab kurang ajar. Tahu tak Rosnani? Tu pun kalau tak monopos lah. Nak tengok geng-geng yang duk kata Rafizi tu, yang perempuan korang janganlah cakap. Aku nak tengok. Nak kata Rafizi Lamli Sotong kan. Ngangkang depan Rafizi nak tengok. Pepek korang koyak tak koyak. Bodoh betul. Rafizi Lamli tu ada isteri, ada anak. Dia bukan liwat orang. Dia bukan ada kes skandal main buntut. Tak ada. Apa yang dia sotong? Apa dia yang kau nak cerita orang baik tak mungkin masa lampau orang? Masa lampau apa? Kau dulu pelacur. Rosnani, kau dulu pelacur Rosnani, kau dulu pelacur apa? Aku pada kata tuduh tak ada bukti. Kau tuduh Rafizi Lamli Sotong, apa buktinya? Terima kasih. Bukan nak jaga bahasa. Kau tengok dia orang punya bahasa. Saya tak ada nak jaga bahasa saya. Kau kurang ajar, saya kurang ajar. Saya jangan diajar kurang ajar. Saya boleh kurang ajar. Bukan koyak rabak, engkau orang koyak rabak. Ni tengok, tuduh Rafizi Lamli. Boleh pula. Muhammad Zafri ni, kenapa kau tak tegur? Kenapa kau geng PKR tak tuduh kawan kau menuduh Rafizi Lamli?
Ini puak-puak ni masalah rakyat. Tak payahlah. Saya malas nak ni. Label diorang ni pun SPM. Tak sekolah. Duduk sekolah dekat pondok mana dulu dah. Jadi malas nak layan. So saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum. Saya saja je layan geng-geng Walanon ni. Geng-geng Walanon ni memang mana ada sekolah.